Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa Musalla Ar-Rawdah, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan kita pada malam ini, Allah yang pilih kita, dan Allah Taala pilih pula pada malam yang mulia, malam Jumaat, dan pada waktu yang mulia antara maghrib dan isyak, dan kita biasa sebutkan dalam sehari semalam, inilah dia antara waktu yang mulia yang dipanggil ma baina isya'ain, antara maghrib dan juga isyak. Bahkan sebahagian daripada para ulama bila mensyarahkan hadis Nabi SAW mentafsirkan ayat yang kita biasa baca dalam surah Sajadah ataupun imam biasa baca pagi-pagi Jumaat, surah As-Sajadah kan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ayat tersebut Nabi SAW bagi tahu yang dimaksudkan dengan mereka yang menjauhi badan mereka daripada tempat-tempat tidur adalah mereka yang dimaksudkan itu adalah mereka yang menjauhi tempat tidur pada awal malam. Maka para ulama mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan awal malam itu bermula daripada lepas maghrib. Jadi maknanya ayat itu Allah Ta'ala puji mereka yang berdoa, berzikir, duduk dalam majlis-majlis yang baik pada waktu maghrib, antara waktu maghrib dan waktu isyak. Kita biasa baca ayat tu, kita biasa dengar ayat tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum kan. Jadi ayat tu bila kita dengar, mudah-mudahan lepas ni kita pun doa, mudah-mudahan aku pun termasuk di kalangan mereka yang dipuji oleh Allah Ta'ala, dan kita lebih faham lah. Dan bila kita duduk antara waktu maghrib dan isyak, kita doa, mudah-mudahan aku termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat tu. Okey, tuan-tuan dan rahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Bulan lepas kita tak ada pengajian. 2 bulan lepas kita baca kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kita dah selesai sunnah-sunnah ketika solat. Sunnah-sunnah ketika solat. Sebab sunnah dalam kitab ni dibagikan kepada 3 sunnah-sunnah solat tu. Satu sebelum solat, satu lagi ketika solat, satu lagi selesai solat, dan lepas solat. Jadi ketika solat kita dah baca sunnah-sunnah yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dan kita dah habiskan, dah baca dah. Cuma pada bulan lepas saya tambah sedikit lagi beberapa sunnah yang elok juga, yang dituntut juga untuk kita buat ketika solat. Kita tak baca lagi sunnah selesai solat. Sunnah ketika solat tu sendiri ada banyak lagi sebenarnya, selain daripada yang disebutkan dalam kitab, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan. Cuma nak tambah lagi sikit lagi daripada yang kita dah tambah pada 2 bulan lepas tu. Tambah lagi sikit lagi berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika solat itu. Antaranya yang tak disebutkan dalam kitab adalah at-tasbih minar rajul wa tasfiqu minal mar'ah. Bertasbih bagi orang lelaki dan tepuk bagi orang perempuan bila nak mengingatkan ataupun nak memberitahu sesuatu kepada imam kan. Yang ni kita biasa belajar dah kan. Orang lelaki sebut subhanallah kan, orang perempuan dia tepuk aja, tepuk dia punya peha contohnya. Kalau dia duduk kan, dia tepuk macam tu je, bukan tepuk gitu jangan tepuk tangan macam tu pula kan. Kejap lagi imam kata sedap sangat ke suara aku ni kan, sampai orang tepuk tangan kat belakang. Jadi tepuk, sekadar tepuk dekat atas bahu, atas peha sendiri, tepuk begitu bagi orang perempuan kan, tepuk sekali macam tu. Kalau dia benda ni berlaku bila kita sembahyang dengan isteri kita je lah.
Ataupun semayang dengan orang perempuan 2-3 orang je lah. Kan? Maka orang perempuan dia bila tepuk, kita dengar lah, kita kat depan. Tapi kalau surau besar, masjid besar, orang perempuan tepuk lah kuat macam mana pun kat belakang, imam confirm tak dengar pun. Dan maka kat situ yang pentingnya adalah peranan mereka yang berada di belakang imam. Kan? Orang lelaki yang berada di belakang imam untuk sebut subhanallah. Jadi biasanya kita dah belajar. Cuma kita ulang balik, itu adalah sunnah. Sunnah, bukan wajib. Bukan sunnah. Dan selain daripada tu, yang kita belum sebutkan juga pada pengajian lepas adalah pakaian. Berpakaian untuk solat. Saya tak ingat sebut ke tidak pengajian lepas sebab dah 2 bulan kan. Bercantik-cantik untuk solat. Dan yang dimaksudkan dengan cantik kat sini antaranya pakai serban, pakai kopiah. Kan? Bagi kita ni tutup kepala. Tutup kepala tu sunnah. Jadi kalau bolehnya carilah. Walaupun kita tak pakai kopiah kat luar pun, nak sembahyang tu pakailah tutup kepala. Kan? Ada yang tutup tu kepala. Kan? Tak apalah, dapat pahala sunnah. Kan? Tutup kepala. Pakai serban sunnah juga. Pakai ridak sunnah juga. Pakai jubah juga sunnah. Pakai cincin juga sunnah. Kan? Berwangi-wangian juga sunnah. Itu semua sunnah ketika solat yang kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan 1-2 boleh lagi, jangan tinggal semua. Tinggal semua, tinggal belaka, rugilah kita. Maknanya senang ceritanya pakaian-pakaian itu dipanggil pakaian sunnah. Walaupun Nabi SAW tidak menyuruh secara direct. Semua pakaian-pakaian tu kita tak nampak Nabi suruh secara direct. Kan? Nabi tak ada suruh pakai jubah contohnya. Tak ada. Ataupun kita tak jumpa. Berkaitan dengan serban. Hadis-hadis tentang kelebihan pakai serban, kebanyakannya tidak sahih. Walaupun dhaif, tapi dhaif boleh dijadikan untuk beramal lah. Tapi tak secara direct hadis sahih Nabi suruh pakai serban contohnya. Cincin memang ada. Cincin memang ada Nabi pakai, tapi tak juga disuruh. Nabi tak suruh mesti pakai cincin ke apa ke. Berwangi-wangian dia. Berwangi-wangian memang Nabi SAW galakkan. Okey. Tapi kenapa kita pakai? Kenapa pakai jubah? Kenapa pakai serban? Kenapa pakai kain ridak dan sebagainya? Untuk mengikuti Nabi SAW. Jadi kalau niat nak ikut Nabi pakai, maka dapatlah pahala. Macam tu je lah. Simple je sebenarnya. Ada orang kata ni Nabi tak suruh pun tak payah lah. Tak. Aku pakai sebab aku nak tiru Nabi. Dah. Pakai sebab nak tiru Nabi, dah dapat pahala. Selesai. Tapi saya sebutkan juga hari tu, pakai kain pelikat, pakai baju Melayu pun boleh dapat pahala ikut Nabi. Ada yang tanya boleh, Ustaz, Nabi pakai baju Melayu ke? Nabi tak pakai baju Melayu. Tapi dalam hadis, Nabi pakai komis. Yang dimaksudkan dengan komis adalah kemeja yang berbelah di hadapan tetapi tidak sampai ke bawah. Macam Melayu lah. Betul tak? Jadi boleh niatkan. Yang belah sampai ke bawah pun ada juga Nabi pakai. Itu dipanggil jubah. Kan? Ada juga sampai ke depan. Yang belah separuh ni dipanggil komis. Dia dipanggil komis pun Nabi pakai. Maka boleh, tak ada masalahnya. Kan? Kain, Nabi pakai kain ke? Ya, Nabi ada pakai kain. Nabi ada pakai kain. Dalam hadis sahih, Nabi SAW pakai kain. Jadi bila kita pakai kain dengan baju kemeja kat atas ni, baju Melayu dekat belah atas, dapat juga pahala ikut sunnah Nabi SAW. Kalau niatnya adalah nak tiru Nabi. Niatnya nak tiru Nabi. Bukan niatnya kerana aku orang Melayu. Kalau niatnya sebab aku orang Melayu, maka aku pakai macam ni, tak dapat pahala. Tapi kalau niat dia sebab Nabi pakai, aku pakai, maka dapat pahala. Kan simple je sebenarnya. Pakai berpuluh-puluh tahun dah. Saya yakin abang-abang yang pakai baju Melayu, pakai kain pelikat berpuluh tahun dah pakai. Kan? Dia beza dia kat niat je. Nak dapat pahala, tak dapat pahala. Kan? Dapatlah pahala tutup aurat sebelum ni, dapat pahala tutup aurat, dapat pahala
bercantik-cantik dan sebagainya, itu semua dapat pahala. Tapi yang pahala yang besar ikut Nabi tu, kena niatkan, aku nak ikut Nabi tu sebab aku pakai macam ni. Itu sebablah kita tengok Tok Tugu Pondok banyak pakai macam tu. Tok Tugu Pondok pakai tu, dia bukan sebab orang Melayu pakai maka dia pakai, tak. Tapi dia pakai sebab dia tahu Nabi SAW juga ada pakai kain pelikat, maka dia pakai kain. Kan? Ada satu bab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, khusus tajuknya bab kain Nabi SAW, ataupun kain maksudnya kain sebelah bawah lah, kita panggil kain pelikat. Kan? Bab izar, kain di sebelah bawah. Okey. Jadi itu juga antara sunnah yang kalau bolehnya janganlah kita tinggalkan. Okey, insya-Allah pada malam ni kita sambung sunnah-sunnah selepas solat. Kan? Lepas solat apa yang sunnah kita buat. Dalam kitab Fiqh Manhaji kita baca dulu, nanti kejap lagi saya akan tambah apa yang tak disebutkan dalam kitab. Okey, pertama sekali yang disebutkan oleh pengarang, pertama sekali disunatkan selesai solat istighfar, berzikir dan berdoa. Istighfar, zikir dan doa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawasanya Nabi SAW apabila selesai daripada solat baginda akan minta ampun pada Allah 3 kali. Istaghfarallaha thalathan. Nabi akan minta ampun 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 3 kali. Istighfar 3 kali lepas bagi salam. Okey. Dan Nabi SAW biasa baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan tidaklah dihalang ataupun tidak ada masalah mengangkat suara bagi imam apabila dia bertujuan untuk mengajar. Apabila mereka sudah belajar, maknanya jemaahnya dah belajar, maka bolehlah dia perlahankan suaranya semula. Angkat suara tak ada masalah. Lepas semayang, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, kan, Allahumma antas salam minkas salam, imam angkat suara, tidak ada masalah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahawasanya mengangkat suara dengan berzikir selepas daripada manusia selesai solat fardu berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau ada siapa yang biasa pergi ke Mekah, tengok Imam Masjid Haram tak zikir lepas sembahyang, jangan pula balik ke Malaysia terus tak nak berzikir lepas sembahyang dah. Sebab dia kata Imam Masjid Haram pun tak zikir. Imam Masjid Haram tak zikir adalah sebab dia. Macam-macam sebab, antaranya mazhab dia kata tak payah. Satu, mazhab kita kata sunnah. Yang keduanya pula, bayangkanlah dekat Masjid Haram tu sikit punya besar, kan? Bukannya kecil. Kalaulah dia berzikir kat situ, semua orang berzikir ramai-ramai, alamatnya memang kita kata apa, bergegarlah satu Mekah, kan? Masjid Haram tu punya besar. Dan juga orang lain yang nak sembahyang sunat, orang yang nak tawaf dan sebagainya mungkin akan terganggu, dan macam-macam faktor yang lain. Jadi senang ceritanya, tak payahlah ikut. Nak ikut kenapa? Yang lagi masalahnya bila ada ustaz pula belajar dekat sana, balik sini dia kata bid'ah. Itu masalah. Sebab ulama berbeza pandangan. Ada ulama yang gunakan hadis ni, mereka mengatakan sunnah. Hadis juga, bukan tak ikut hadis, ikut sunnah juga angkat suara lepas sembahyang ni. Lepas sembahyang berzikir, angkat suara ni juga adalah sunnah berdasarkan pada hadis. Mereka yang tak angkat suara pun mereka kata mereka guna hadis. Tak apalah, belapang dada, habis cerita, kan? Dan diikut Imam Syafi'i kata sunnah untuk mengajar. Sunnahnya angkat suara untuk mengajar. Kalau semua alim Melaka dah, semua dah tahu dah macam mana nak berzikir lepas sembahyang, imam tak payah angkat suara. Masing-masing zikirlah masing-masing. Sebab kita kalau berzikir sendiri, dan kita tahu pula tu apa makna zikir-zikir kita, kerana kita lebih seronok ada zikir tertentu yang kita nak baca, ataupun doa tertentu yang kita nak baca. Betul tak? Macam lepas sembahyang kan, kalau kita berdoa kan, kalau kita tahu apa yang kita nak doakan, mungkin berbeza dengan imam. Imam tak tahu apa yang kita nak, kan? Kita ada doa yang khusus, yang tertentu, yang spesifik, yang kita minta, yang kita nak. Tentu lagi special, lagi best bila kita berdoa sendiri. Jadi Imam Asy-Syafi'i sendiri secara khusus mengatakan, bacalah
zikir dan doa itu sendiri-sendiri kalau dah semua dah tahu. Tapi kalau masih ada yang perlu belajar, maka imam angkat suara. Imam angkat suara dan masing-masing baca sama-sama dengan imam supaya semua dapat belajar. Tuan-tuan, apa yang berlaku dekat negeri Arab sekarang ni? Bila orang Arab, bukan kebanyakan, ada beberapa negara Arab, bukan semua negara Arab pun. Beberapa negara Arab dah mula masjid-masjid tak baca zikir secara kuat lepas sembahyang. Imam lepas sembahyang je dipusing ke kanan, lepas tu dia pun baca sendiri. Baca okey lagi. Ada setengah-setengah imam tu lepas habis sembahyang, pusing kanan, lepas tu dia diam je. Macam tu je. Termenung je. Termenung kejap, lepas tu dia bangun. Dah sembahyang sunat. Kan? Maka akhirnya apa yang berlaku? Banyaklah di kalangan orang Arab di negara-negara tersebut tak reti langsung baca zikir lepas sembahyang. Tak reti langsung. Orang Melayu pandai lagi. Serius. Dia orang tak tahu. Dia orang tak belajar, tak tahu. Kita yang tahu ni sebab apa? Sebab imam baca. Kita pernah sebut dulu kan benda ni. Sebab imam bacalah kita tahu. Kalau imam tak berzikir lepas sembahyang, kita pun mungkin sampai sekarang tak tahu nak baca apa. Okay, itu nombor 1. Lagi selain daripada itu, masih lagi nombor 1 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 33 takbirah. Okey. Ada perkara-perkara yang lepas sembahyang kalau dibaca, orang yang baca tu tidak akan rugi. Apa dia? 33 kali bertasbih, 33 kali bertahmid, 33 kali bertakbir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Yang ini biasa kita buat insya-Allah. Cuma saya perhatikan dekat masjid-masjid sekarang ni banyak dah imam tak buat. Surau kita pun tak buat kat tadi. Lepas sembahyang maghrib. Saya tengok dia memang dah banyak dah jadi gitu. Memang orang dah tinggalkan dah. Saya pun pelik juga. Dulu kita baca panjang lagi tak? Dulu kita ada baca lepas istighfar, kita ada baca la ilaha illallah wa syarikalah lepas maghrib. Lepas tu kita ada baca Allahumma ajinna minan nar. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam. Lepas tu kita baca ayat kursi. Kita baca Fatihah. Fatihah dulu ayat kursi. Lepas tu kita dah baca apa lagi? Apa dia? Bukan amanat Rasul sebagian-sebagian, tapi yang lagi banyak baca akan baca qulillahumma malikal mulk. Betul tak? Sekarang qulillah tu pun dah kurang dah. Dah tak baca dah. Lepas tu tasbih pula tak baca. Tahlil tak baca, takbir. Terus bismillahirrahmanirrahim terus baca doa. Rugilah. Rugi bila kita tak baca 33 tasbih, 33 takbir dan 33 tahmid tadi ni. Sebab apa? Nabi SAW sendiri yang baca, dan Nabi kata siapa yang baca memang tak akan menyesalnya, tak akan rugi. Dan ada hadis yang lain pula yang menceritakan tentang bacaan ni, disebutkan dalam ni, bacalah takbir 33 kali, kan, semua sekali jadi jumlahnya 99. Kemudiannya genapkan yang ke-100, sallallahu alaihi wasallam, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca begitu tu, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr, akan diampunkan dosa-dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Dosa dimaksudkan situ dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil akan diampunkan. Kita nak cari pengampunan daripada Allah. Dan tak lama pun baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 tu. Jadi pelik kalau tak baca sebenarnya. Cuba try amalkan. Dan kalau imam tak baca, kita buat macam mana? Kita baca. Lepas pecah imam, cepat betul nak pecah imam. Lepas ataupun potong yang lain dia. Bukan begitu. Maknanya kita bolehlah bagi tahu pada imam, tapi kata kalau imam tak nak baca juga, kita baca. Lepas habis doa tu, kan, kita doalah dengan imam, jangan pula tak nak doa dengan imam. Imam doa, kita angkat tangan, amin amin amin. Habis doa dengan imam, kita pun baca dah subhanallah subhanallah subhanallah. Ataupun kita sembahyang sunat, lepas kita sembahyang sunat tu kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tak ambil masa yang panjang pun sebenarnya. Rugi kalau kita tak amalkan. Kemudiannya satu lagi hadis yang dibawa oleh pengarang kat sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qala dubura salatil fajri wa huwa thanin rijlahu
qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat wa muhiya anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana fi yaumihi dhalika kullihi fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan. Okey, siapa yang membaca setiap kali setelah solat subuh, lepas solat subuh, dan dalam keadaan kaki dia tu pun dia masih lagi lipat, maknanya tak bergerak lagi, dan sebelum dia berkata-kata, maknanya elok je lepas bagi salam istighfar 3 kali, terus baca, jangan sembang, jangan pegang WhatsApp dan sebagainya. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Bukan 3 kali 10 kali. Akan ditulis baginya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, diangkat baginya 10 darjat, dan baginya pada hari tersebut lindungan daripada semua yang tidak disukai, benda-benda yang tak baik, dan diselamatkan daripada, dibenteng daripada syaitan. Dibenteng daripada syaitan. Baca la ilaha la syarikalah 10 kali lepas sembahyang subuh. Dalam satu riwayat lepas sembahyang maghrib. Ya. Maksudnya kita jangan gerak sampai tahiyat akhir. Ya. Duduk tahiyat akhir tu kan? Cara kita duduk tu macam tu jugalah kita baca la ilaha la syarikalah tu. Melainkan dah krem. Kan, dah semut-semut, itu cerita lain. Tapi kalau kita mampu untuk duduk macam tu tak payah bergerak, baca dulu la ilaha illallah syarikalah 10 kali. Habis 10 kali barulah bersila ke, barulah imam pusing ke kanan. Imam nak pusing kanan pun habiskan dulu la ilaha illallah syarikalah tu 10 kali. Lepas tu baru imam pusing ke kanan. Kan sunnah pusing kanan bagi imam. Jadi pusing ke kanan bagi imam tu lepas habis baca la ilaha illallah syarikalah 10 kali. Sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Zuhur, Asar dan Isyak tak payah. Ni kita cerita subuh dengan maghrib. Jadi kalau kita rasa kelang kabut nak bangun sangat ni, sebab kita nak pergi kerja contohnya, ataupun ialah nak cepat-cepat bangun lepas sembahyang, habiskan dulu la ilaha illallah 10 kali. Jadikan tu sebagai rutin. La ilaha illallah 10 kali, lepas bangun tu baru sambung yang lain, tasbih, tahlil apa semua tu dalam kereta apa semua tak apa. Lagi-lagi contoh orang KL ni yang tengok live apa semua ni, kadang orang KL ramai, dia kena keluar kerja cepat kan, awal-awal pagi pukul 6 dah keluar pergi kerja tu biasa kan, pukul 6 pagi. Ataupun sama juga tuan-tuan yang duduk di Kuantan tapi kerja dekat Kemaman ke Ketih ke mana ke kan. Jadi yang ialah kadang kerja oil and gas jauh, kena keluar pukul 6 pagi. Subuh katalah subuh lewat, waktu subuh katalah subuh waktu tu pukul 5.55 contohnya kan. Jadi kalau subuh lewat, kita nak cepat ni nak keluar, jadi pastikanlah lepas kita sembahyang subuh baca dulu la ilaha illallah syarikalah 10 kali. Lepas tu bangun, masuk kereta sambung bacaan tu. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma antas salam, tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali kan. La ilaha illallah syarikalah tu jadikan 100, baca doa apa semua tu tak apa, tu on the way tu tak apa dalam kereta. Tapi la ilaha illallah syarikalah tu sebelum bergerak, sebelum bangun. Itu yang terbaik, sebab itu dah disebutkan dalam hadis, dapat pengampunan, ditulis kebajikan, diangkat darjah, diselamatkan daripada benda-benda yang tak disukai sepanjang hari tersebut kan, dan terlindung daripada syaitan. Satu lagi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat adalah doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz Ibnu Jabal. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada Sayyidina Muaz Ibnu Jabal? Ya Muaz, waktu tu Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz. Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz. Nabi sebut, ya Muaz, inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku mencintai engkau. Aku sayang kat engkau. Muaz, Sayyidina Muaz, Nabi kata, demi Allah, aku sayang pada engkau. Kemudian Nabi kata, usika ya Muaz, aku berwasiat kepada engkau wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salah, janganlah engkau tinggalkan setiap kali selepas daripada solat,
Taqul, kau kata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuba kita tengok cara Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Muaz, sebut, aku sayang pada engkau, demi Allah aku sayang pada engkau, dan aku berwasiat kepada engkau, jangan tinggalkan setiap kali selepas solat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi rugilah kalau kita tak ambil hadis ni. Satunya, tuan-tuan, waktu kita belajar hadis ni antara hadis yang dipanggil hadis musalsal. Hadis musalsal. Musalsal ni apa dia? Musalsal ni dia ada dua sudut. Musalsal maksudnya adalah berturutan, sama dari sudut perbuatan ataupun dari sudut perkataan yang dianjurkan oleh Nabi SAW ataupun yang dibuat oleh Nabi SAW. Perbuatan, contohnya Nabi SAW waktu riwayatkan hadis ni, Nabi pegang sahabat tu. Maka sahabat tu bila riwayatkan hadis tu kepada sahabat yang berikutnya ataupun kepada tabi'in pun dipegang juga tangan. Sampailah kepada ulama-ulama hadis, sampailah pada hari ini. Ataupun Nabi SAW ada gunakan perkataan yang sama. Contohnya macam ni. Demi Allah aku mencintai engkau, wahai Muaz, demi Allah aku mencintai engkau. Maka katakanlah, gini kan. Hadis dia lepas tu. Jadi Sayyidina Muaz bila riwayatkan hadis ni kepada sahabat ataupun kepada tabi'in, kepada generasi berikutnya, Sayyidina Muaz pun sebut itu juga. Wahai sekian-sekian, sesungguhnya aku mencintai engkau. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda gitu-gitu kan. Yang tadilah. Okay. Dan kadang-kadang juga bila Nabi SAW riwayatkan hadis itu pada hari tertentu, contohnya pada hari Ashura, contohnya hari Ashura 10 Muharram, pada para sahabat. Sahabat riwayatkan hadis itu juga pada hari Ashura, riwayatkan pada generasi berikutnya. Generasi berikutnya pun riwayatkan hadis itu pada hari Ashura. Sampailah kepada hari ini. Sampailah hari ini. Hari Ashura ada ulama-ulama yang akan baca hadis itu juga. Sama. Daripada zaman Nabi SAW sampai dah sekarang. Dia macam-macam jenis musalsal ni. Jadi antara yang kita sebutkan kat sini ni, hadis yang Sayyidina Muaz ni pun dia jadi hadis musalsal. Hadis musalsal daripada Nabi SAW sampailah kepada kita pada hari ini pun sebenarnya ada ulama-ulama yang masih lagi jaga hadis-hadis musalsal tu. Anasri alhamdulillah dapat kebanyakan hadis-hadis musalsal yang diriwayatkan oleh Syekh Nuruddin. Kalau Syekh Nuruddin datang ke Kuantan, Syekh Nuruddin Al-Banjari, kalau dia datang, ada kelas, ada kuliah dia, cuba tengok kalau beliau ada riwayatkan hadis musalsal. Kalau beliau riwayatkan hadis musalsal tu, biasanya beliau akan bawa satu kitab beliau yang di sana ada sanad hadis musalsal sampai pada Nabi SAW, dan setiap satu sanad tu dia akan nampak sama tu kat mana, sama dekat perbuatan apa. Contoh lagi, kadang-kadang musalsal itu dengan musalsal bil aswadain, contohnya aswadain ni maksudnya makan kurma dengan air, kurma dengan air. So waktu Nabi SAW riwayatkan hadis tu, sahabat makan kurma dengan air kosong. Maka sahabat meriwayatkan hadis tu kepada tabi'in, tabi'in pun buat begitu juga. Sampailah bila kami riwayatkan hadis tu daripada Syekh Nuruddin, kami pun kena bawa kurma dengan air. Supaya sama, nak dapatkan sama macam mana yang para sahabat ambil hadis tu. Cuma kita tak adalah kita kata kita riwayatkan hadis memang jadi hadis tu sahih ke tidak. Kalau kita riwayatkan hadis confirm dhaif semua. Kan? Tapi kita nak ambil keberkatan. Nak sama seperti mana apa yang mereka buat. Kan? Jadi kita pun cuba nak tiru. So hadis Sayyidina Muaz ni kan cantik kan. Nabi SAW sebut, demi Allah aku mencintai engkau. Tak seronok ke bila dengar Nabi SAW yang sebut gitu. Kan? Tapi ialah Nabi sebut pada Sayyidina Muaz. Kita dengar daripada guru kita. Kalau guru kita sebut pada kita, aku sayang kepada engkau, kita ni berbunga dengar. Tentu berbunga bila kita dengar guru kita sebut dia sayang pada kita. Kita akan seronok sangat. Dan
Tapi syarat dia ada satu tadi. Aku berwasiat kepada engkau, jangan tinggal pada setiap kali solat baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey. Dan di sana ada banyak zikir-zikir, ada banyak doa dan zikir-zikir yang warid yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat secara umum, dan solat secara tertentu kau boleh belajar dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab zikir. Kitab al-azkar. Contohnya kitab al-azkar Imam An-Nawawi. Itu yang pertama. Lepas solat, sunnah lepas solat. Yang kedua. Ya. Lepas zikir ke atau dalam doa? Dua-dua boleh. Yang penting lepas sembahyang. Sama ada sebelum zikir pun boleh. Kadang-kadang kita baca doa ni sebelum kita baca subhanallah 33. Kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah. Subhanallah. Pun boleh. Itu dah dikira lepas sembahyang. Ataupun dalam doa, kejap lagi lepas habis kita baca 33 tu, la ilaha illallah wa la syarikalah. Lepas tu kita pun angkat tangan baca doa kan. Dalam doa tu pun kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pun boleh. Yang penting namanya lepas solat. Rugi kita tinggalkan doa ni sebenarnya. Sebab doa ni kan kita minta bantuan daripada Allah, untuk ingat Allah, untuk syukur pada Allah dan memperbaiki ibadat pada Allah. Rugi kalau kita tinggalkan. Sebab kita memang perlu bantuan daripada Allah, untuk ingat Allah, untuk mengingati Allah ni kita perlu bantuan daripada Allah. Kalau tidak, memang kita selalu lupa. Kita selalu lalai. Dan selalu termenung seorang, tak berzikir pun. Kita punya mulut ni payah nak berzikir. Sebab saya bila baca sahabat-sahabat tulis pasal Ustaz Wadi Anwar tu, bila cerita waktu dia tak sedar tu, dia tak, bukan tak sedar, dia sedar tapi dia tak boleh nak buka mata lagi kan. Separa sedar. Dia boleh dengar tu, dia boleh faham apa orang cakap, tapi dia sendiri tak boleh nak cakap lagi kan. Mata tutup lagi sebab kemalangan tu kan mulutnya masih terkumat kamit berzikir kan. Disebutkan oleh sahabat yang tengok tu, dia kata betul lah apa yang para ulama kata, bila mulut kita sibuk berzikir waktu kita sedar, maka mudah-mudahan bila kita sakit pun mudah juga untuk kita berzikir kan. Sama juga macam Tok Guru Haji Adi, saya pernah cerita kot dulu macam mana Tok Guru Haji Adi Awang bila dia kena serangan jantung di Istanbul, di Turki tu. Dia kena serangan jantung yang sangat teruk dan memang dia dah tak sedar ya. Memang pengsan terus kan. Bawa pergi hospital berhari-hari tak sedar kan. Dan ketika dia tak sedar tu, dia kata sebenarnya dia sedar dia kata dia sedar kan. Orang keliling kata tak sedar kan. Dia kata dia sedar, dia tahu dia kata. Tapi dia tak boleh buat apa, dia kata. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa. Jadi tanya, habis ayah cik buat benda? Dia kata baca Quran lah, dia kata. Baca Quran, habis baca Baqarah, baca Ali Imran pula, dia kata. Habis baca Ali Imran, baca Nisa pula. Dia kata. Tu tengah-tengah pingsan tu. Dan memang pun orang yang duduk keliling memang nampak mulut dia bergerak. Dan memang rupanya itu dia baca Quran. Tu ialah sebab dia memang dengan Quran, memang rajin baca Quran. Kita baca Quran bulan Ramadan je. Kan? Jadi agak-agak kalau pingsan boleh baca Quran tak? Nyanyi. Dah siang malam dengan apa tak tuntuang apa? Sudah. Na'udzubillah. Dah tengah sakit itu juga yang sebutkan mulut. Tak tentuang boleh tahan lagi, ini baby shark dudu-dudu pula kan. Sudah. Jadi jaga-jagalah kan. Takut kita jadi gitu. Jadi maknanya kita kena minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah bantu kita supaya kita mudah nak berzikir. Okey, seterusnya. Yang kedua, ayyantaqila lin-nafli min mawdi'i fardhihi. Dia berpindah untuk sembahyang sunat daripada tempat sembahyang fardunya, supaya dia membanyakkan tempat-tempat sujudnya, kerana tempat-tempat sujud itu menjadi saksi baginya.
Yang ni kita biasa dengar dah dan kita biasa belajar dah, biasa amal pun. Lepas sembahyang fardu kita gerak sebelah untuk sembahyang sunat. Kan? Jadi sembahyang sunat tu kita gerak. Kita tak sembahyang di tempat yang sama, kita sembahyang fardu. Wal afdal, dan afdalnya apabila kita solat di dalam masjid, berpindah sembahyang sunat ke mana? Yang paling afdal adalah berpindah sembahyang sunat ke rumahnya terus. Kan? Bukan kat sebelah je. Kan? Bukan saf belakang je. Balik rumah sembahyang sunat. Kan? Ini bagi mereka yang rumahnya dekat dengan masjid, tak takut luput waktu. Dan juga bagi kita yang lepas sembahyang fardu tu tak ada kuliah lah. Kan? Jangan lepas sembahyang maghrib hilang semua, kosong kan. Ustaz datang nak kuliah, mana habis semua. Ustaz belajar dengan Ustaz Syed, hari tu Ustaz Syed kata balik rumah sembahyang sunat. Kan? Jadi aku pula yang kena lagi. Kan? Jadi itu kita kata kalau kita tak ada aktiviti di masjid dan sebagainya, maka memang paling afdal sembahyang sunat adalah di rumah. Kan? Sebab Nabi SAW sebut, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Apa dia? Nabi SAW kata, solatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik solat adalah solat seseorang di rumahnya, kecuali solat yang wajib. Ya, solat yang wajib, sunnah di masjid, sembahyang sunat, sunnah yang paling afdalnya di rumah. Ya, di rumah. Maknanya pindah terus tempat lah. Sembahyang wajib dekat masjid, sembahyang sunat dekat rumah. Tapi kalau kita tak balik rumah pun, sembahyang sunat di masjid pun kita beralih daripada tempat kita sembahyang fardu tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidih falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allaha ja'ilun min salatihi khaira." Apabila selesai seseorang daripada kalian solatnya di masjidnya, maka jadikanlah bagi rumahnya bahagian daripada solatnya, maka sesungguhnya Allah menjadikan daripada solatnya kebaikan. Nabi SAW suruh bagi bahagian untuk rumah. Ada bahagian untuk rumah, bahagian solat. Jangan habis dia semayang kat luar, dekat rumah tak pernah semayang. Biar dekat rumah ada bahagian untuk solat kita. Kerana pada solat kita tu ada kebaikan. Kita nak kebaikan pada rumah kita, pastikan kita ada semayang dekat rumah kita. Yang ketiga, sunnah selepas daripada solat, wa idza sallu fil masjidi wa kana wara'ahum nisa. Bila mereka sembahyang dalam masjid dan di belakang mereka ada orang perempuan, fa innahu yusannu lahum, disunatkan bagi mereka, maknanya bagi jemaah lelaki, untuk duduk dulu di tempat mereka sampailah orang perempuan keluar. Kerana bercampur aduk dengan orang perempuan itu adalah tempat kemungkinan berlakunya keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya orang wanita pada zaman Nabi SAW apabila memberi salam daripada sembahyang fardu, mereka akan bangun berdiri. Dan Nabi SAW dan para sahabat yang solat bersama dengan baginda di kalangan orang lelaki akan duduk dulu diam. Dan apabila Nabi SAW berdiri, barulah sahabat-sahabat berdiri. Maknanya orang perempuan dia akan berdiri keluar dulu. Dan kita pun tahu di Madinah ni lorong-lorongnya sempit, lorong-lorongnya kecil. Jadi bila keluar dari masjid Nabi SAW, rumah dia orang kan keliling tu je, dekat-dekat je. Rumah sahabat, pasar pun tak jauh, tempat mereka berkumpul, Saqifah Bani Sa'idah, semua dekat-dekat situ je, area-area situ je. So kawasan-kawasan tu dekat-dekat. Jadi kalaulah orang perempuan keluar, orang lelaki pun keluar sama masa, maka dikhawatiri mereka akan bertembung, akan bertembung. Jadi Nabi SAW akan bagi orang perempuan keluar dulu, ladies first, baru orang lelaki keluar. Tertibnya begitu. Itu yang terbaik sebenarnya, berbanding dengan bercampur aduk bila keluar daripada semayang. Zaman kita mungkin ada yang kata, Ustaz, kita bukan kata keluar masjid,
Dekat pasar lagi bercampur. Dalam bas boleh bercampur. Dekat macam-macam tempat bercampur aduk orang lelaki dan orang perempuan. Kita kata betul lah. Di tempat-tempat yang kita tak boleh nak mengelak, itu cerita lain. Tapi di tempat yang kita boleh elak, yang kita boleh tertibkan, yang kita boleh susunkan dia punya perjalanan, program dan sebagainya, maka susunlah yang terbaik. Yang mana yang kita boleh susun, kita susun sebaik yang mungkin. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Ya. Bacaan lepas bagi salam tu, alhamdulillahilladzi tu dari hadis. Wallahu alam. Ada hadisnya bacaan tu. Tetapi adakah bacaan tersebut betul-betul selepas bagi salam? Saya tak tahu. Sebab yang kita jumpa betul-betul adalah Nabi SAW selepas daripada bagi salam memang akan istighfar. Astaghfirullah 3 kali. Itu memang jelas dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau nak baca pun tidak ada masalah. Bukannya kita kata berdosa ke tak. Pasal bacaan tu adalah bacaan yang memang warid, memang daripada Al-Quran dan ada galakan daripada Nabi SAW. Dan di sana ada lagi soalan yang biasa timbul lagi tentang sapu muka terus. Sapu muka lepas bagi salam. Sapu muka lepas bagi salam diikut hadis Nabi SAW. Ulama sebenarnya berbeza pandangan. Ada yang kata hadis sapu muka ni adalah hadis yang sahih, ada yang kata tidak. Ada yang kata sapu muka ni lepas doa, bukan lepas solat. Ada yang kata solat itu pun doa, solat itu sendiri pun doa, maka sapulah muka. Para ulama berbeza pandangan tentang sunnah ataupun tidak sapu muka lepas solat. Jadi tak payah kita terlalu memberatkan sampai kita kata wajib ataupun kita kata haram. Ni dua-dua terlampau berat. Ada yang kata haram terus, dia kata bid'ah dan sebagainya. Masuk neraka, kau sapu muka, masuk neraka lah kau. Kan pelik kan cara fikir macam tu, tapi memang itu yang berlaku. Tak payah sampai gitu sekali sebab memang ada khilaf di kalangan para ulama, hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri pun. Sapu dengan tangan kanan. Ada yang kata Nabi SAW sapu sebab Nabi solat di atas padang pasir kan. Jadi bila solat atas pasir ada pasir, batu-batu kecil dan sebagainya kan melekat dekat dahi, dekat muka, maka Nabi sapu. Kita solat kapet kan, ada kapet kat depan, ada tika sejadah, tika semayang, maka tak adalah perlu untuk sapu, maka kita tak sapu. Sebahagian daripada para ulama kata tak kiralah Nabi sapu kenapa pun, yang penting Nabi sapu, maka kita sapu jugalah, tak kiralah ada pasir ke tidak kan. Macam cara Sayyidina Ibn Umar lah, macam mana Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma buat benda-benda yang Nabi SAW buat waktu tu ada sebab. Tapi Ibn Umar tak kira lah sebab tu ada ke tak ada ke, dia buat juga sebab Nabi SAW buat. Dia kira macam tu je kan. Kalau Nabi SAW ada turun daripada satu tempat, dekat satu tempat tu kerana Nabi nak semayang sunat dulu, dia pun akan turun semayang sunat dulu kat situ. Tak kira lah macam mana pun, dia akan cuba tiru Nabi SAW. Dan bacaan ketika sapu kepala tu ikut para ulama, kalau ikut guru-guru kami sebut asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib anni alhamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah daripada aku rasa keluh kesah dan sedih. Rasa keluh kesah dan sedih. Allahumma adhhib anni alhamma wal hazan. Waktu sapu muka tu. Okey, seterusnya bacaan Allahumma antas salam dan sebagainya kita dah biasa. Di sana ada lagi hadis-hadis yang lain, contohnya bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, ataupun wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Baca ayat kursi pun baik lepas sembahyang kan. Baca tasbih apa semua kita dah sebut tadi, istighfar. Allahumma ajirni minan nar, kita dah sebut tadi kan. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar ni bagus baca 7 kali, bukan 3 kali. Yang sebaiknya baca 7 kali. Sebab apa baca 7? Sebab pintu neraka ada 7. Pintu neraka ada 7. So kita pun baca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar lepas sembahyang. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, baca 7 kali. Okey. Berdoa selepas solat, angkat tangan, sapu muka, itu semua sunnah.
Doa tu kita mulakan dengan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sunnah juga bagi makmum duduk dulu diam, jangan bangun selagi mana imam tidak bangun. Kan? Imam bangun baru jemaah bangun. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Para sahabat dia tak akan berdiri selagi mana Nabi tak berdiri. Itu yang terbaiklah kalau kita tak kelang kabut nak pergi toilet ataupun nak terbuang angin ke apa ke. Kan? Jangan biarlah, tak apalah nak buat macam mana, ustaz kata sunnah. Kan? Supaya tak bangun, dia pun elok je buang angin kat situ. Kan? Satu masjid pula bau. Kan? Jadi kita kata kalau perlu bangun tu cerita lain. Tapi kalau tak perlu bangun, maka tak payah. Duduk dulu sampai imam berdiri. Paling tidak sampai imam pusing, yang Allah syarikalah 10 kali tu kan. Bila imam pusing tu baru bangun. Itu paling tidak lah. Kita kata paling tidak maknanya imam dah bergerak. Ini imam tak bergerak lagi, kita bergerak dulu. Okey. Kalau kita perlu keluar ke kanan ke kiri, mana yang lebih baik? Pertama sekali tengok kasut kita kat mana. Itu jalan tu kan. Kalau ada urusan, maka pergilah ke arah mana ada urusan kita. Contoh kasut kita belah mana. Tapi kalau kita boleh keluar daripada dua-dua arah, maka yang terbaik adalah kita pergi ke arah kanan. Lepas habis sembahyang, pergi ke arah kanan. Itu yang terbaik. Sama juga dengan imam. Imam bila habis sembahyang, dia bangun, pergi ke arah kanan. Jadi kalau nak bersalam-salaman dan sebagainya, macam cara orang kita buat salam-salam lepas sembahyang tu, pergi ke arah kanan. Pergi ke arah kanan, barulah ke arah sana. Tapi orang yang paling kanan tu tak apa lah. Memang dia terpaksa ke kiri lah. Tapi orang yang daripada tengah ni, gerak ke kanan. Gerak ke kanan. Itu yang terbaik sunnahnya. Jadi imam dahulukan, tak apa, imam gerak pergi ke belah kanan. Dia pun salam dengan orang yang duduk sebelah kanan, jemaah tu ikut dah dia. Kan? Lepas tu pusing ke kiri, itu tak ada masalah. Tapi dia mulakan dengan sebelah kanan dulu. Itu yang terbaik. Selesai berkaitan dengan sunnah dalam solat dan selepas daripada solat. Okey. Selesai. Ya. Kan solat kalau malam sendiri berat. Betul tempat belakang ke atau Kedudukan. Kedudukan ketika solat berjemaah. Solat berjemaah ni kita akan baca nanti insya-Allah dalam bab solat berjemaah, tetapi secara umumnya kedudukan makmum di belakang imam bagi orang lelaki dan orang perempuan. Kalau orang lelaki, kalau seorang sahaja, maka sebelah kanan imam, kan kita tahu, belakang sedikit supaya tak terkedepan daripada imam. Jadi di belakang sikit. Kalau ada dua orang, maka di belakang. Dan diletakkan di tengah. Maknanya diseimbangkan antara kanan dan kiri. Itu yang terbaik. Maknanya kalau ada 3 orang, seorang tengah, 2 tu kanan dan kiri. Dan begitulah seterusnya. Bagi orang perempuan, kalau imamnya lelaki, makmumnya perempuan, kalau 2 orang, 3 orang tak susah, sama juga dia ambil katanya tu. Kalau seorang macam mana? Maka sunnahnya, pandangan yang paling kuat mengatakan sama, selari dengan imam. Selari dengan imam. Tak perlu nak dikanankan sedikit daripada imam. Sama je. Maknanya dia selari dengan imam. Itu pandangan yang paling kuat. Walaupun saya tak nafikan, di sana ada pandangan yang kedua yang mengatakan dia berada di tepi sedikit. Dia tak selari dengan imam. Tak ada masalah. Dua-dua tu boleh. Yang penting makmum perempuan tu belakang imam. Jangan dia depan imam. Kalau dia depan imam, maka dia jadi Aminah Wadud. So, biar yang penting belakang lah. Itu yang syaratnya. Begitu juga kalau tempat sempit. Kalau tempat sempit, yang pentingnya makmum di belakang imam. Walaupun duduk kat sebelah-sebelah. Contohnya, ada 2 orang makmum, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri contohnya. Sebab sempit sangat. Imam tu punya depan, dia contohnya macam ni kan, kawasan tu. Jadi imam ke depan sikit kan. Imam boleh ikut seorang ke depan,
Lepas tu yang 2 orang tu pula kiri kanan imam tu, macam tu je kan. Semayanglah macam tu, tak ada masalah. Sebab tempat sempit ataupun tempatnya begitu. Maknanya imam tu yang di kanan, makmum di kiri, pun tak ada masalah sebab tempat sempit. Jadi imam terpaksa duduk belah kanan, makmum duduk belah kiri. Sebab kalau imam belah kiri, dia akan jadi belakang, makmum pula ke depan. Dah tak betul dah. Jadi sebab imam tu nak ke depan, maka dia pun duduk belah kanan. Boleh, tak ada masalah. Ni kita cerita kalau dalam keadaan yang ideal, dalam keadaan yang lapang, maka tentulah cara-cara yang kita dah sebutkan tadi. Okey. Ada lagi soalan? Nabi pasal soal ada yang Nabi buat masa tayafi doa. Ya. Ada juga masa yang dulu kata dalam solat kalau kita baca doa, contoh doa selepas orang bersih ya Allah boleh menyebabkan sembahyang kepada. Betul. Doa macam mana yang boleh? Okey. Doa boleh dalam solat. Doa tidak membatalkan solat. Doa tidak membatalkan solat. Bahkan ada tempat-tempat yang memang baik untuk baca doa, macam lepas baca tahiyat tu kan, sebelum bagi salam ataupun ketika sujud. Dan ada doa yang warid daripada Nabi SAW, dan ulama sebut doa yang tak datang daripada Nabi SAW pun boleh baca, tak ada masalah kan. Maknanya boleh baca doa, apa saja doa boleh. Yang penting jangan dalam bahasa Melayu, mesti dalam bahasa Arab. Baca bahasa Melayu batal sembahyang kan, bila disebutkan sebutkan lidah. Okey. Jadi macam mana doa yang dikatakan batal tadi tu, yarhamkallah tu, kenapa batal? Sebab yarhamkallah, kita bercakap dengan orang tu, sebab dia boleh batal. Macam mana kita bercakap dengan orang? Yarhamkallah tu apa dia? Moga Allah merahmati engkau. Moga Allah merahmati engkau. Maknanya kita bercakap dengan orang tu. Orang bersin, alhamdulillah kan, kita tengah sembahyang, yarhamkallah kan, kita dah bercakap dengan dia tu. Kalau kita kata yarhamhullah, sembahyang kita sah, walaupun sebenarnya tak dituntut untuk kita baca. Tapi kita kata sembahyang tak batal, sebab kita sebut moga Allah merahmati dia, ataupun Allah yarhamu kan. Orang tu sebut innalillah kan. Yarhamhullah, Allah merahmati dia. Yarhamkallah, Allah merahmati engkau. Engkau tu kan maknanya kita berbual, kita bercakap. Yang tu yang boleh membatalkan. Sama macam doa, zikir, kita sebut hari tu apa dia? Antara yang batalkan solat juga, jawab azan subuh kan. Jawab azan yang lain tak batal solat, jawab azan subuh boleh batal solat. Apa beza dia? Sebab dekat as-salatu khairu minan naum, kita baca, kita sebut apa? Sadaqta wa barar. Sadaqta tu maksudnya engkau bercakap benar. Engkau tu maksudnya tukang azan tu. Walaupun tukang azan kat masjid, kita kat rumah, tapi kita dah sebut engkau bercakap benar. Maknanya kita dah bercakap dengan dia. Kita bercakap dengan dia, kita tuju pada dia, tuju pada manusia. So bila kita bercakap dengan manusia, sembahyang kita batal. Kalau kita direct dengan Allah Ta'ala, walaupun kita minta untuk manusia, sembahyang kita sah, tak batal. Contoh kita minta untuk manusia, ya Allah jadikanlah anakku soleh dan solehah, contohnya kan. Anak aku diorang duduk kat belakang ni, belakang kita ni sembahyang kan, kita sembahyang. Dalam sembahyang, ya Allah jadikanlah mereka ni soleh dan solehah, kita doakan diorang. Itu tak ada masalah, tapi mesti dalam bahasa Arab lah, jangan bahasa Melayu kan. Tapi kalau kita sebut pada diorang secara direct, maka batal. Faham beza dia antara kenapa yarhamkallah tu boleh batal solat? Soalan yang baik sebenarnya. Okey, lagi? Ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Batu kiri, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amalan para ulama. Amalan para ulama. Boleh baca, tak ada masalah. Saya tak jumpa. Wallahu a'lam. Tapi memang amalan para ulama. Baca, maka kita amalkan ikut macam mana para ulama buat. Dah tak ada masalah. Satu lagi pun, dah habis sembahyang pun benda tu. Betul tak? Dah habis sembahyang lah tu. Dah bagi salam, maknanya dah habis lah sembahyang kita.
Assalamualaikum. Dah habis dah semayang. Warahmatullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sakhatika wan nar. Waktu tu kan dah habis semayang sebenarnya. Tu pasal kita kata lepas bagi salam tu tak payah bergaduh sangat sebenarnya sebab dia dah bukan semayang. Lepas semayang dia bergolek contohnya. Jangan cakap ni bid'ah, Nabi tak pernah bergolek lepas semayang. Dah lepas semayang kan, dah habis dah semayang. Suka hati dia lah dia nak bergolek ke, nak melompat ke. Tapi yang penting janganlah dia bergolek tu dia niatkan ni ibadat. Tu salah lah, jadi bid'ah lah. Tapi kalau dia berdoa, tak ada masalah, doa lah apa-apa pun. Doa ni memang secara umum Allah Ta'ala suruh doa, maka doa lah. Apa masalah? Doa boleh niatkan ibadat, boleh. Apa masalah? Dan memang antara doa yang mustajab adalah doa lepas sembahyang. Doa lepas sembahyang itu yang disebutkan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar tu. Sebab itu antara waktu-waktu mustajab doa. Dan itu sebab jugalah lepas daripada habis sembahyang kita istighfar, minta ampun pada Allah. Sebab kita nak minta ampun waktu yang betul-betul mustajab doa. Kita minta Allah ampunkan kita. Selain daripada sebab mungkin ada perkara-perkara makruh ataupun bercanggah dengan sunnah yang kita buat ketika solat. Ataupun mungkin tak beradab dengan Allah ketika solat. Maka kita pun istighfar lepas solat. Kan tengah sembahyang kita khayal, kan tak beradab dengan Allah. Bila tak beradab dengan Allah, lepas sembahyang kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi astagfirullah tu kena beradab lah. Janganlah lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar kita tu sendiri pun tak ada adab. Padahal kita istighfar sebab semayang kita tadi tu tak ada adab. Jadi bila kita istighfar tu pula tak ada adab, sebenarnya kita dah bertambah-tambah. Ini yang disebutkan oleh Rabi'atul Adawiyah, berapa banyak istighfar yang berhajat kepada istighfar. Istighfar tu sendiri berhajat pada istighfar. Bukannya dosa yang berhajat pada istighfar. Bukan maksiat yang berhajat pada istighfar. Istighfar yang berhajat pada istighfar. Tu istighfar kita lah tu. Kita istighfar bila tengah marah. Baguslah paling tidak dia berzikir. Tapi cara berzikir dia kan pelik. Istighfar tengah marah, astagfirullahalazim. Dia marah orang sebenarnya. Jadi berapa banyak istighfar yang berhajat pula kepada istighfar. So kita antaranya istighfar lepas sembahyang. Lepas sembahyang minta ampun pada Allah tapi kita sendiri tak beradab. Saya biasa bagi contoh perumpamaan orang yang minta maaf pada kita tapi dia minta maaf pada kita tu dengan tak beradab. Dia buat salah pada kita, dia minta maaf tapi dia minta maaf tu dengan cara tak beradab. Dia minta maaf contohnya dengan cara tengking contohnya. Kita kata nak maafkan macam mana orang macam ni? Memang tak maaf lah. Kalau kita maafkan pun maaf kat mulut je lah. Okey lah. Tapi dalam hati geram lagi contohnya. Ataupun dia minta maaf sambil lewa. Dia buat salah besar tapi minta maaf macam mana? Sorry. Seorang pekerja buat salah pada bos, company rugi berjuta-juta. Lepas tu bila bos marah dia, sorry lah bos, relax lah. Siap pandang lain lagi, tak pandang pun bos tu. Main game lagi. Relax lah bos, sorry lah. Itu memang bekerja yang confirm dia tu anak pada bos yang lagi besar. Itu je lah. Kalau tidak, confirm dia kena pecat dah. Jadi maknanya itulah kita kan. Bila kita beristighfar dalam keadaan kita pun tak betul-betul berasa kita tengah minta maaf, minta ampun pada Allah. Jadi lepas sembahyang kita sebut istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul-betul minta Allah ampunkan aku ya Allah. Tadi ni aku sembahyang 4 rakaat, nama je 4 rakaat, tapi yang aku khusyuk setengah rakaat je. Lagi 3 rakaat setengah tak ke mana aku pun tak tahu. Jadi ya Allah ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Okey. Ada soalan lain? Dia tajuk berikutnya perkara-perkara makruh dalam solat, iaitu kita akan baca pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Ya. Lepas doa baca Fatihah. Lepas tu doa penutup.
boleh belaka. Dua-dua baik. Tapi kenapa dia buat doa, lepas tu baca Fatihah, lepas tu doa lagi? Sebab Fatihah itu sendiri ada keberkatannya pada surah Al-Fatihah tu. Surah Al-Fatihah tu sendiri doa, satu. Yang keduanya, surah Al-Fatihah adalah ibadat. Antara ibadat yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, dan antara surah yang, bukan antara, memang surah yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Jadi bila dia orang baca Fatihah, dia orang minta supaya ya Allah, dengan berkat Fatihah ni, kau terimalah doa-doa kami. Tapi bila dia dah baca Fatihah, habis baca Fatihah, dia baca lagi doa. Dia baca doa apa? Doa minta Allah Ta'ala terima. Sebab biasanya doa penutup baca apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, atub alaina innaka antat tawwabur rahim, kan? Itu kan doa penutup biasanya. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah daripada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi bagus, tapi tak adalah kita kata mesti untuk baca, dan paling tidak kita bacalah Fatihah sebelum daripada berdoa tu. Kan, kita dah baca Fatihah waktu contohnya lepas baca ataupun sebelum baca ayat kursi contohnya, kan, kita dah baca Fatihah. Jadi baca Fatihah tu sebab itu adalah surah yang paling mulia dalam Al-Quran, ibu kepada Al-Quran. Soalan tadi. Boleh. Soalan tu soalan antara soalan paling popular sekali. Apa, boleh berbicara dalam hati dengan Allah Ta'ala dalam hati, kan, dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Memang confirm lah bahasa Melayu, kan. Kan ada tuan-tuan yang dalam hati cakap Arab. Dalam hati memang bahasa Melayu lah kebanyakan kita. Tetapi Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, dia kata yang dikira zikir dan doa itu apabila disebutkan di lidah. Maknanya yang Allah Ta'ala nak tengok betul-betul adalah apa yang kita sebutkan di lidah kita. Jadi sebut di lidah lebih baik, dan memang itulah yang paling sempurna. Cuma bila kita tak gerti sebut yang dalam bahasa Melayu, tak gerti sebut dalam bahasa Arab, kita gerti cuma dalam bahasa Melayu, maka kita carilah bahasa Arabnya satu. Kalau kita tak dapat yang bahasa Arabnya, gantikanlah dengan doa-doa yang memang kita tahu bahasa Arabnya. Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contoh doa yang insya-Allah kita tahu. Dan saya pernah sebut dulu 2-3 kali, dah pun saya sebut. Saya kata kalau dah habis semua doa tak hafal, dia hafal cuma doa makan je, maka bacalah doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan? Paling tidak dia tahulah juga doa tu. Okey. Itu berkaitan dengan doa dalam bahasa Melayu, dalam hati. Dan lagi satu, monolog kita dalam hati ni dia senang berubah-ubah. Hati kita ni dia bila bercakap, dia boleh terfikir benda lain. Dia boleh, ya Allah, kurniakanlah aku syurga yang tertinggi, ya Allah. Sekali dalam hati dia fikir juga, tapi aku sembahyang subuh melambat. Zuhur tadi pun, tapi Zuhur tadi ialah kerja, itu lambat ni sebab ada meeting, ada fikir pula benda tu. Ni tengah minta pada Allah ni syurga tertinggi ni, fikir pasal meeting tu. Tapi kalau kita bercakap, sebut kat mulut, dia tak jadi benda tu biasanya. Bila sebut kat mulut, kita akan lebih mudah terfokus sebenarnya. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga yang tertinggi, ya Allah. Dia terus. Dan terus, ya Allah, hindarkanlah aku daripada api neraka, ya Allah. Dia memang jelas. Dan dia akan lebih khusyuk sebenarnya. Maka lebih baik sebenarnya sebut. Dan satu lagi sebab, bila kita sebut, dia lebih menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan kita minta betul-betul pada Allah. Walaupun kita tak nafi, memang Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita meronta-ronta dalam hati ni, Allah tahu. Dan Allah Maha mendengar. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, dan Allah tahu apa yang belum ada dalam hati kita pun Allah tahu. Yang kita pun tak tahu, kita akan sembunyikan dalam hati kita, pun Allah dah tahu dah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu benda yang rahsia dan lebih rahsia daripada rahsia. Jadi kita
Kita tahu benda tu dan sangka baik pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan permintaan kita dalam hati itu pun Allah Ta'ala terima dan Allah makbulkan. Masa kita dah tamat sebenarnya, dan Alhamdulillah jam tak lambat, dah ganti bateri dah tu maknanya. Alhamdulillah. Sebab dia hari tu tak ganti bateri ke sebab sangkut? Sangkut cermin dia tu. Ni patutlah cabut cermin. Okey. Okey, tak apalah, biasalah. Itu hari dia habis sebab jam kan. Jadi hari ni jam betul lah, alhamdulillah. Okey. Jadi hari tu 8.45, dia 8.45 je kan. Lama dah 8.45 dia. Okay. Jadi 9 suku dah aku punya, 9.20 baru berhenti kan bulan lepas. Jadi alhamdulillah kita berhenti dulu insya-Allah pada bulan ni, dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung perkara-perkara makruh dalam solat. Insya-Allah kita akan sambung pada 1 hari bulan 3 insya-Allah. Bulan 3. 1 hari bulan 2 tu anda baru sampai dari Mekah insya-Allah. Jadi tak sempat nak sampai ke Kuantan. Kalau sempat boleh juga dah sampai ke Kuantan tu insya-Allah, tapi tak sempat. Jadi kita akan sambung pada bulan 3 insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa al-qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqni lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nazabil khair fa kullu syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa akrim bi minkal ayun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.